So hantu dia kat mana guys? So aku tak nak penat-penat sebab nanti nak simpan tenaga kat kubur. Kat kubur nanti kalau kena kejar pontianak kan dah tak boleh nak lari. Aku tak terus pergi kubur. Aku nak round lagi dekat IDCC. Sekejap gimbal aku dia auto pergi ke kanan. Gimbal aku dia auto pergi ke kanan. Ni dia bergerak sendiri ni. Gimbal aku ni. Gimbal aku pun dah kena sampuk guys. Macam hantu Putrajaya ni, dia sampuk gimbal ni. Ui, dia dah bengong lah guys. Dia dah kena sampuk setan ni. Ini setan berat ni. Aku dah kena jalan berpusing guys. Gimbal tersampuk setan guys. Buat malu shit, buat malu aku. Orang foreigner tengok ni. Apa gimbal macam ni? Gimbal murah aku.